Kita baru je dengar pengumuman berkenaan tentang tarikh Syawal kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah bagi sekali lagi peluang kepada kita, sehari lagi sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan. Boleh tak mak, ayah, abang, kakak, saya merayu kepada semua, Ramadan masih lagi bersama dengan kita. Jangan singgung Ramadan dengan kita melupakannya. Malam ini merupakan malam Jumaat yang sangat luar biasa, peluang terakhir untuk kita menggandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tolong simpan doa ini, mohonlah kepada Allah, ya Allah, temukan kami sekali lagi Ramadan pada tahun akan datang. Sebab Ramadan dengan Ramadan, di tengah-tengahnya ada keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tinggalkan Ramadan ini melainkan kita meletakkan rasa cinta, rasa rindu dan rasa ingin kembali semula ke Ramadan pada tahun akan datang. InsyaAllah Allah terima segala ibadah kita, Allah terima segala apa kebaikan yang telah kita lakukan, Allah ampunkan segala dosa kita di sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah kerana memberi peluang kepada kami untuk terus beribadah buat kali terakhir untuk Ramadan kali ini. Ingat, Jumaat Ramadan terakhir. Allahu Akbar. Gandaan yang sangat hebat sedang Allah hadiahkan kepada kita di akhir Ramadan buat kali ini. Saya sebarkan agar kita tidak terlalu leka dengan keriangan Syawal sedangkan Ramadan akan meninggalkan kita. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.